tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia diucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita Hari Ini. Alhamdulillah, hari ini anda sekali lagi bersama kami dalam Wanita Hari Ini, bersama saya Azura dan juga Fiza. Dan pada hari ini ada sesuatu yang cukup istimewa yang akan kita kongsikan bersama anda tanggal 17 Julai 2014 bersamaan dengan 19 Ramadan 1435 Hijrah. Baiklah Fiza ya, di saat umat Islam menghitung hari untuk kita menanti bagi meraihkan ketibaan lebaran tidak lama lagi, ada juga insan yang sedang mengira detik untuk menanti kematian. Dan yang pastinya kematian adalah satu kepastian, namun bila, di mana dan bagaimana pemergian kita menjadi satu tanda tanya, 1001 rahsia. Dan Zura, bila kita bercakap tentang mati, ramai ini lari bila berkata-kata tentang mati ini. Ada juga yang ingin mengelak dan menafikan tentang perihal mati dan mengelak daripada menerima hakikat bahawa setiap insan bakal berdepan dengan kematian. Namun hakikatnya ada di antara kita yang terpaksa berdepan menerima menanti saat hukuman kematian. Dan pada hari ini sebenarnya segmen mesej dari penjara kita ada sesuatu yang cukup istimewa yang akan kita kongsikan bersama anda dengan topik istimewa bantuan akhir. Baiklah, mungkin kita ingin bertanya kepada Yang Mulia Datuk Seri terlebih dahulu tentang perkongsian cerita yang seperti yang telah dikatakan oleh Sofia tadi. Mungkin boleh kongsikan sedikit pandangan apabila buat pertama kalinya dalam sejarah penyiaran tanah air dibawakan seorang bantuan akhir yang akan menjalani hukuman mati ke segmen mesej dari penjara pada hari ini. Saya tentunya merasa terpukul betul bila pertama kali bantuan belum ini dibawa ke studio ini juga. Dan kali ini ianya lebih sedih kerana Sofia adalah merupakan bantuan yang akan menjalani hukuman gantung sampai mati. Dan kita tidak tahu bahawa sama ada kita disempat bertaubat atau tidak. Tetapi Sofia, keberadaannya dalam tempoh penantian yang merupakan satu penyiksaan untuk jiwanya, masih kesempatan untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, bertaubat, dan mungkin Allah Ta'ala terima permohonan ampunnya. Dan sebenarnya beliau lebih bernasib baik daripada kita kerana beliau mengetahui. Datuk Seri, maafkan saya mencelah, tapi kita nak bercakap dalam konteks Datuk Seri sebagai seorang ayah yang juga mempunyai anak-anak. Bagaimana punya perasaan anda sebagai seorang ayah apabila jika keadaan sebegini terjadi dalam keluarga kita? Saya fikir apa pun terjadi, anak kita tetap anak kita. Baik atau buruknya, anak kita tetap anak kita. Tetapi ibu bapa mesti merasa redha dengan apa yang terjadi. Tetapi mungkin Ustaz boleh beritahu, mungkin di luar sana boleh beritahu sebelum kerana ini terjadi, pendidikan untuk anak-anak itu penting. Dan dunia di luar banyak mempengaruhi mereka, rakan-rakan sebaya mempengaruhi mereka. Dan saya harap masyarakat prihatin terhadap apa yang dialami oleh Sofia ini agar tidak terjadi. Kita tahu bahawa mengikut statistik ada 98 orang yang sedang menunggu saat akhir untuk mengalami. Sofia hanya ingin berjumpa dengan Aiman saja. Adakah Sofia masih lagi nak berjumpa dengan Aiman? Kalau Sofia diberi peluang untuk berjumpa dengan Aiman, apa perasaannya biar? Apa yang Sofia lakukan? Sekarang boleh saya Nak apa Sofia? nak peluk, nak cium. Baik Sofia, Sofia ini Aiman. Kena mana tak? Tak sayang mana? Tak nak cium. Apakah yang mungkin nak ungkapkan pertemuan pada hari ini 19 Ramadan 1435 Hijrah ini? Apa yang nak dikatakan? Saya tak dapat kata apa-apa, cuma dapat katakan satu kegembiraan yang paling berharga dalam hidup saya yang dapat berjumpa dengan anak saya pada hari ini. Sejuk.
kita hargai insan yang kita sayangi selagi ada waktu untuk kita bersama dengan mereka, tidak dengan bukan saja dunia luar tapi juga diasingkan dalam sel yang berlainan. Namun hari ini kita dapat lihat bagaimana kuatnya ikatan kasih sayang kekeluargaan itu. Mungkin Datuk Seri nak ulas tentang betapa penting sokongan kekeluargaan ini. Saya dapati ada yang keluarga tidak ambil kepedulian langsung, surat tidak dibalas, kunjungan tidak dibuat. Hatta pada hari raya pun keluarga terdekat tidak mengunjungi mereka. Dan saya fikir letakkanlah diri kita dalam keadaan orang tahanan itu, dan bagaimana perasaan mereka apabila kejelasaan penyesalan telah ada tetapi masyarakat tidak menerima, apatah lagi ada keluarga tidak menerima. Saya fikir kita tukar minda dan sikap supaya kita bersimpati dengan mereka, dan insya-Allah ustaz-ustaz kita, ustazah dalam penjaga akan membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Jadi taubat mereka itu kita terima, dan walaupun mereka bertaubat itu dengan Allah Ta'ala, tapi kita sebagai manusia kita harus ada perasaan bagaimana kita harus memberikan sokongan moral seperti Sofia yang mengalami saat akhir di mana nyawa telah berada di penghujung, dan mudah-mudahan doa ibu dan bapa. Beliau ada lagi 3 proses. Lepas ini mahkamah rayuan, mungkin pihak buang atau keluarga boleh memohon pada mahkamah raya. Kalau gagal mahkamah rayuan, kita ada mahkamah persekutuan untuk mempertimbangkan rayuan itu. Kalau mahkamah persekutuan telah menjatuhkan hukuman, mungkin lembaga pengampunan oleh Yang Maha Mulia Raja-Raja Bayu ataupun Tuan Yang Pertama Agama mungkin boleh mempertimbangkan. Kita mendoakan agar Sofia tidak mengalami tragis yang begitu dalam saat macam ini. Dari sudut perspektif agama Muslim, mungkin Ustaz ingin kongsikan tentang ikatan kekeluargaan itu amatlah mustahak sekali, amat penting sekali dalam kalau kita dapat lihat apa yang dilalui oleh Sofia dan juga bantuan akhir yang lain. Mungkin itu suatu yang tidak boleh dinafi. Pertama, kalaupun tak berkunjung, hantarlah berita. Sebab itu adalah ubat yang dapat menawar rindu dan mendorong mereka supaya tidak putus asa. Sokongan daripada keluarga itu amat penting sebenarnya. Dan kami sebagai bagian agama di penjara juga menekankan supaya mereka tidak putus asa. Lebih-lebih lagi macam Sofia masih ada panjang prosesnya lagi. Tidak mustahil Allah menghendaki sebaliknya. Selagi tali belum sampai ke pangkal leher, peluang untuk dia dapat keampunan itu amat cerah. Apa yang penting, tingkatkan usaha, banyakkan beristighfar, bertobat kepada Allah, tingkatkan ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan sebab Nabi sebut barang siapa yang memperbaiki istighfar, Allah beri jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. InsyaAllah beliau akan dapat apa yang disebutkan baginda Rasulullah SAW. So, berborak bersama si keluarga, pelepasan yang diberikan istimewa ini teruskan bersama dengan keluarga, dan juga nak ucapkan terima kasih kepada terima kasih kepada Datuk Seri dan juga Ustaz bersama-sama kita. Dan saya nak memetik sebenarnya kata-kata penyanyi Muhammad Iqbal, cinta itu abadi dan kepada keabadian ia pergi. Kata hamka pula cinta itu jiwa dan ia memertikatan manusia. Tetapi cinta sesama manusia insya-Allah akan diberkati sepanjang masa. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.